Pada suatu malam yang sunyi di Melaka, Sultan Alauddin bersama Hang Ishaq dan Hang Isap keluar menyamar untuk melihat sendiri apa yang berlaku di negerinya. Baginda curiga dengan laporan tentang jenayah yang semakin menjadi-jadi. Baginda terkejut apabila mendapati tiada sesiapa berkawal. Kota dibiarkan begitu sahaja dan pencuri-pencuri bebas bergerak di lorong-lorong gelap. Oleh itu, Sultan kembali ke istana dengan perasaan marah. Keesokan paginya, Baginda segera memanggil Seri Maharaja, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan negeri tersebut. Wahai Seri Maharaja, mengapa hamba tidak berkawal malam? Bukankah itu sepatutnya tanggungjawabmu? Apakah tugasmu itu hanya sekadar nama sahaja? Ampunkan Patik, Tuanku. Patik berjanji tidak akan lalai terhadap tanggungjawab Patik lagi. Maka, Seri Maharaja pun tunduk dan memohon ampun kepada Baginda. Dengan nada penuh kesal, beliau berjanji akan memperbetulkan kelalaian dan mengatur kawalan malam dengan segera. Oleh itu, Sultan telah menitahkan agar kawalan malam dilaksanakan setiap malam tanpa gagal. Tiada sesiapa pun akan dikecualikan daripada tugas ini, hatta orang besar sekalipun. Akibat daripada itu, Seri Maharaja pun mengatur pasukan penjaga kota. Mereka dibekalkan senjata demi melindungi rakyat daripada jenayah yang berlaku pada waktu malam. Dengan kawalan malam yang ketat, beberapa pencuri telah berjaya diberkas. Mereka disoal siasat dan dikenakan hukuman setimpal dengan seadilnya, iaitu dibunuh dan dipotong lengannya. Lepas kejadian penangkapan pencuri itu berlaku, keadaan menjadi kembali tenang. Rakyat tidak lagi hidup dalam ketakutan. Keamanan pun dapat dipulihkan di seluruh Melaka. Setelah itu, Sultan Alauddin telah menitahkan Bendahara Paduka Raja untuk membina sebuah balai raya bagi mengumpulkan semua harta yang dicuri. Hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan pemulangan harta tersebut kepada tuannya kembali. Rakyat memuji kebijaksanaan, keberanian dan keadilan Sultan Alauddin. Baginda dikenang bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai pelindung negeri yang turun padang demi rakyatnya. Kisah Sultan Alauddin ini mengajar kita bahawa keadilan dan keberanian seorang pemimpin amat penting dalam menjaga keamanan dan keharmonian negara.